Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita bagi toolbox dekat salah satu klien kita dengan topik defensive driving khusus untuk Aidilfitri. Ramainya orang ramai. Kita tekan Okey. Alhamdulillah. So, tanpa melengahkan masa, saya silakan Ustaz Zahai untuk share topik pada bulan ini. Baik. Terima kasih Tuan Aida. Baik. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Macam tak sahur. Selamat pagi. Pagi. Baik. So hari ini kita dijemput hari ini nak cerita pasal defensive driving. Pernah dengar defensive driving? Pernah dengar? Pernah? Tak pernah? Semua tengok bola? Tengok? Malaysia lawan Nepal man tadi tengok? Tengok berapa skor? 2 kan? Tengok macam mana Nepal main? Parking bus itulah defensif. Kenapa dia parking bus? Kenapa? Sebab tak rela bonus banyak. Jadi kita memandu secara defensif, menunggang secara defensif. Kenapa? Sebab takut mati. Tahu tak, kalau ada investor luar buka syarikat dekat Malaysia, contoh macam Shell, contoh macam BP, contoh macam Petronas Malaysia kan? Training nombor 1 yang dibagi dekat pekerja-pekerja diorang bila buka company, tahu tak? Training apa? Defensive driving. Tahu tak kenapa? Sebab dekat Malaysia average setiap tahun teka berapa banyak kemalangan jalan raya? Banyak berapa? Berapa? Hari-hari. Yalah berapa? Nombor. Tapi banyak ke juta? Taklah macam tu. Okay. Dekat Malaysia average kita 500,000 setiap tahun. 500,000 tuan-tuan. Daripada 500,000 berapa banyak yang mati? 6,000 setiap tahun. 6,000. Sikit ke banyak? Banyak. Itu bermaksud ni semua sekali ni kita semua ni ada harapan. Harapan ke apa? Jumpa Tuhan cepat sikit. Jadi hari ini kita nak ingatkan diri kita ni macam mana nak jadi defensif. Yang pertama sekali. Ini semua Pak Polisi kata kalau yang ini dibuat, insya-Allah kalau nak berlanggar tak jadi berlanggar. Apa dia? Nombor 1 sekali, jaga jarak. Jaga jarak kita dengan orang depan. Berapa jaraknya? Ada orang bagi tahu dekat saya 1 tiang lampu. Masalahnya kalau memandu dekat Pontian, 1 kampung 1 tiang lampu. Takkanlah awak kat kampung ni, dia kat kampung situ. Tak boleh. Yang lain dia kata ikut kereta. Kereta apa? Kancil mata petak. Exora, Hilux. Okay. Caranya ialah kita mengira saat. Berapa saat jarak kita? Banyak benar. 12 kalau kita ikut lori. Kalau kita ikut kereta atau ikut motor depan, jaraknya 4 saat. Macam mana nak kira 4 saat? Macam mana? Saya tambah sikit lagi. Bukan macam tu. Kita tambah 1,000 kat depan tu. Cara macam ni. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004. Yang lain ikut. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004. Lambat sangat macam nak tunggu buka. Lagi sikit. Laju sikit. Kira 1, 2, 3. 1,001, 1,002, 1,003, 1,004. Itu jaraknya.
Kalau hujan, jadi 8 saat boleh, bagus. Boleh. Tambah lagi 2 saat. Okey, 4 saat, 6 saat ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan-puan, apa dia? Dia bukan sekadar jarak. Ini adalah masa untuk kita. Kita ni bertindak kalau apa-apa jadi kat depan tu. Kalau 2 saat, apa sempat kita buat? Tekan bel Allah. Lubung. Kalau 4 saat? Oh, sempat lagi. Sempat lagi. So, itu masanya yang anda berikan pada diri sendiri untuk bertindak kalau apa-apa jadi kat depan. Okay. Boleh? Boleh? Boleh. Teknik yang kedua. Apa teknik yang kedua? Teknik yang kedua. Aku pun dah lupa dah. Apa dia? Yang kedua ialah sentiasa jaga kesedaran. Kesedaran dan juga fokus. Terutama sekali kalau handphone berbunyi. Kalau handphone berbunyi, apa nak buat? Apa nak buat kamu? Apa nak buat? Abaikan. Jangan. Kita bagi handphone kita tu pada orang co-pilot kita. Siapa co-pilot kita? Orang rumah lah kan. Bagi orang rumah kita tu reply segala WhatsApp kita. Itu masalah personal. Okay. Handphone adalah antara distraction yang sangat-sangat berbahaya. Agak-agaklah berapa second yang selamat nak tengok handphone tu. Berapa saat yang selamat untuk tengok handphone? Berapa? 2? 3? Tak ada saat, tuan-tuan. Tak ada saat. Tak ada saat yang selamat. Sebab apa? 2 saat kita tengok kat sini bergantung pada kelajuan kereta. 2 saat tu bukannya setakat 10 20 meter. Tak. Boleh jejak sampai 50 meter. 50 meter kalau ada trailer lalu kat depan tiba-tiba masuk jalan kita, tak sempat nak buat apa. Okey? Baik. Oh, mandat saya ni tak jauh sebenarnya. Sampai 8.20 je. Baik. Dan yang terakhir, emergency. Nombor telefon emergency, nombor 1. Yang kita kena ada kat dalam setiap handphone kita. Siapa agaknya? Siapa? Empangan. Pasangan kita kat sebelah lah. Balik raya takkanlah tinggal. Siapa? Mak ayah adik-adik kan. Siapa? 999 pun bukan. Terutama sekali atas highway. Ini nombor 1 yang anda nak kena ada. Siapa? Bukan. Nombor 1 yang anda kena ada ialah nombor telefon ejen insurans anda. Tak. Ini daripada pengalaman saya. Saya travel setiap tahun dalam 50,000 km. Johor, Perlis, Kedah, Kulim, Terengganu saya travel. Dah tersangkut dekat Ipoh. Telefon Plus. Tahu tak Plus buat apa? Plus datang susun kod. Iya. Dah betul kan? Dia datang susun kod. Lepas tu dia tanya kita, cik lepas ni nak buat apa? Dia tanya kita nak buat apa? Awak tak ada tahu terang ke? Tak ada cik, kita orang bawa kodnya. Saya beritahu awal. Nombor satu telefon yang kita kena ada ialah nombor telefon ejen insurans kita. Sebab dalam package insurans kita ada towing punya package. Free 50 km. Lebih 50 km baru kena bayar. Tahu ke tahu ni? Tahu kan? So ada nombor telefon insurans anda.
Kalau tu kabur dengan insurans, orang insurans ni, aku nak balik kampung. Aku telefon, kau mesti angkat telefon. Itu yang penting. Sebab dia yang akan adjust. Kita punya, kita punya emergency response. Okay. Boleh? Baik. Rekat. Yang pertama. Apa dia? Boleh lagi. Sungguh. Premium. Okay. Alright. Baik. Okay. Yang seterusnya saya tambah lagi. Satu tips lagi adalah jaga lane. Kalau dekat highway kita ada 3 lorong, betul? Lorong yang pertama. Oh, dia suruh balik ah. Hello. Dah boleh masuk. Ada. Boleh. Okay, baik. Dekat highway ada berapa lane? 3 campur 1. Tak, 3 campur 1. Bukan smart lane. Okay, baik. Lorong yang asalnya 3 kan? Yang paling kiri ialah kan yang tiga yang utama dulu. Yang itu adalah lorong pelahan. Lorong pelahan ni untuk siapa? Lori. Berapa kelajuan dia? 90 km sejam. Dan kemudian kita ada lorong tengah. Lorong tengah lorong apa? Lorong kenderaan ringan. Berapa kilometer sejam? 100 hingga 110. Tolonglah jangan bawa 60 dekat situ. Tolonglah. Itu pun jadi punca kemalangan, tahu tak? Tolonglah pick up speed tu 100 hingga 110. Kalau nak bawa 60, tolonglah bawa jalan luar tu. Okay, baik. Dan kemudian yang ketiga, lorong paling kanan ialah lorong metung, bukannya lorong mecut. Bukan lorong mecut. Ini banyak orang kat Malaysia ni, dia asal masuk lorong kanan je, dia punya kepala jadi botak, baju kolor bulat warna putih. Semangat doktorator tu datang. Minta tolong. Belah kanan ialah lorong memotor. Dan kemudian lorong paling kiri sekali ialah lorong kecemasan. Dan ada certain area, contohnya daripada JB ni sampai ke Kulai, dia berubah jadi lorong smart lane. Nak gunakan, gunakanlah. Gunakan. Okay? Tapi jangan lepas Kulai pun kau smart lane kan juga. Itu bukan smart lane, itu stupid lane nama dia. Baik. Pernah tak ada anda ni jumpa kan jalan merangkak, tekan brek. Lepas tu tiba-tiba laju. Pernah? Banyak kali. Pelik kan? Tekan kita punya tersangkut kat belakang, semuanya dah jauh, tapi lepas tu tak ada apa pun. Betul tak? Tahu tak kenapa jadi macam tu? Apa? Tak, bukan. Bukan sebab aksiden, bukan aksiden sebelah, bukan. Bukan sebab tengok telefon pun bukan. Sebabnya ialah itu dipanggil ripple effect. RIPPLE. Ripple effect. Dia macam ni. Trafik tengah lancar. Semua sekali tengah bergerak. Tiba-tiba ada yang tekan brek. Kuat sikit je. Dia tekan brek kuat sikit. Orang belakang buat apa? Tekan brek juga. Lagi buat apa? Brek lagi. Belakang lagi buat apa? Lepas tu yang tengah tengok handphone. Tengok orang brek. Apa dia buat? Dia brek emergency. Itulah puncanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian.
tak jaga jarak. Maka sebab itu, untuk tahun ini, saya nak kempen. Kita jaga jarak betul-betul. Kalau ada orang nak mencilok, bagi je. Tak jadi masalah. Bagi sahaja. Sebab apa? Kita kongsi jalan raya. Jalan raya ni kita kongsi kan? Kita kongsi dengan siapa? Apa jenis orang yang ada dekat jalan raya masa raya ni? Contoh, orang jenis apa? Orang yang jenis happy. Cuti lulus, bonus dah masuk, gaji dah masuk. Lagi, orang jenis apa lagi? Orang yang kecewa. Nak raya rumah pada sendiri tapi kena raya rumah bini. Betul lain. Lagi? Orang yang baran. Orang yang tak menyapa. Betul. Lagi. Orang jenis apa lagi ada kat jalan raya ni? Sedih kena kerja. Ya betul. Lagi. Orang yang kurang sopan. Sesungguhnya ada banyak jenis orang macam ni. Saya nak tanya anda semua. Anda nak jadi yang mana? Kalau anda rasa anda bagus, tapi anda kecam semua orang lain, itu namanya Jabatan Netizen Malaysia. Tapi kalau anda rasa anda bagus, anda kena tunjuk yang anda bagus. Dan kalau orang buat benda yang tak elok, anda maafkan, itu namanya orang yang beriman. So anda nak jadi orang yang mana? Ya tuan-tuan, keselamatan kat jalan raya bukan bermula daripada PMX. Tak. Keselamatan jalan raya bermula daripada kita semua sekali ni. Kalau kita ni masih lagi sifatnya mementingkan diri, kampung aku kat Kok Diang, kalau aku lambat, nanti tak sampai. Memang sampai bila statistik kita sama, 6,000 mati setiap tahun, tak berubah. Dia kena berubah daripada siapa? Daripada diri sendiri. Baik. Dekat. Baik. Dekat. Yang pertama, apa yang nak buat sebagai defensive driving? Yang pertama, berapa jarak kita? 4 saat. Yang kedua, jaga fokus. Kalau handphone bunyi, apa nak buat? Bagi orang sebelah. Yang ketiga, ikut lane yang betul. Dan kemudian yang keempat, apa? Emergency. Siapa yang kita kena ada? Kita punya agent insurance. Pergi cek lepas ni. Saya kalau kereta saya breakdown dekat Terengganu, awak angkat telefon tak kalau saya telefon? Cek dulu. Okay, baik. So dengan itu, sekian daripada saya. Terima kasih atas participation. Terima kasih atas pengalaman yang diberikan. Assalamualaikum. Salam Idul Fitri.